Konfederasi Bola Sepak Asia AFC mengenakan hukuman denda terhadap Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM serta dua kelab gergasi Liga Malaysia, Johor Darul Tazim JDT dan Selangor FC. Hukuman itu diputuskan oleh Jawatankuasa Tata Tertib dan Etika AFC susulan pelanggaran peraturan dalam perlawanan membabitkan saingan kelayakan Piala Asia 2027, Liga Juara-Juara Asia Elite Akli dan Liga Juara-Juara Asia 2 ACL 2. FAM didenda sebanyak $1,875 Amerika atau 7,788 RM kerana melakukan kesalahan di bawah perkara 2.2 Manual Operasi Pertandingan AFC ketika aksi kelayakan Piala Asia 2027 menentang Laos di Stadium Nasional, Bukit Jalil, 14 Oktober lalu. Wakil pihak responden menyebabkan kelewatan untuk memulakan separuh masa kedua perlawanan selama 2 minit dan 30 saat. Denda itu hendaklah diselesaikan dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan ini dimaklumkan selaras dengan perkara 11.3 Kod Tata Tertib dan Etika AFC, menurut keputusan yang diputuskan Jawatankuasa Tata Tertib dan Etika AFC semalam. Juara Liga Super 11 kali berturut-turut, JDT pula dikenakan didenda $5,000 Amerika setara 20,783 RM selepas didapati gagal menyediakan clean stadium di tapak latihan rasmi bagi perlawanan akli menentang kelab Jepun, FC Machida Zelvia, 30 September lalu. Sementara itu, Selangor FC dikenakan denda sebanyak $1,250 Amerika setara 5,195 RM apabila wakil pasukan berkenaan menyebabkan kelewatan sepak mula separuh masa kedua selama 1 minit dan 20 saat ketika aksi ACL 2 menentang Persib Bandung, 23 Oktober lalu. JDT dan Selangor juga perlu menyelesaikan hukuman denda berkenaan dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan itu. Menariknya selain itu Menteri Belia dan Sukan, Hannah Yeoh memaklumkan kerajaan akan menghentikan sementara penyaluran dana tambahan buat Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Dalam sesi Dewan Rakyat pada Khamis, beliau turut mencadangkan protokol pemeriksaan baharu akan diperkenalkan bagi atlet naturalisasi dalam meraih semula kepercayaan masyarakat susulan skandal pemalsuan dokumen. Ini merupakan langkah awal sementara kita menunggu siasatan penuh yang diketuai Tun Mat Raus Sharif, katanya. Tambah Hannah, peruntukan dana tambahan tidak akan disalurkan kepada badan tersebut sehingga isu accountability yang timbul akibat skandal pemain warisan dapat ditangani. Di bawah protokol baharu itu, setiap proposal daripada Pertubuhan Sukan untuk menaturalisasikan atlet perlu dirujuk terlebih dahulu kepada Majlis Sukan Negara MSN sebelum boleh dibentangkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Ini kerana penyediaan MSN adalah penting kerana organisasi itu menguruskan program pembangunan jangka masa seperti program pembangunan bola sepak negara NFDP. Selain itu, badan berkenaan berada di posisi lebih baik untuk menilai sama ada pasukan negara memerlukan pemain warisan atau sebaliknya. Tetapi, Hannah turut menekankan Kementerian Belia dan Sukan KBS tidak boleh menghalang kelab daripada membawa masuk pemain warisan seperti mana dibenarkan FIFA. Akan tetapi, proses sebetulnya perlu dituruti untuk mengelak kontroversi seperti ini, katanya. KBS turut menegaskan bantuan kerajaan sebelum ini turut disalurkan kepada skuad kebangsaan, termasuk 5 juta RM disediakan ketika Harimau Malaya berada di bawah kendalian Kempan Gon. Di samping itu, suntikan dana bernilai 15 juta RM bagi persiapan kempen kelayakan Piala Asia serta tambahan 15 juta RM daripada Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk kegunaan pasukan negara. Ini merangkumi pembayaran gaji barisan kejurulatihan, allowance lebih baik, pengurusan lebih berkualiti dan pendedahan kepada latihan serba lengkap, katanya. Penggunaan dana itu turut dikawal selia setiap bulan oleh Jawatankuasa Gabungan merangkumi KBS dan Kementerian Keuangan dengan tiada wang tersebut digunakan bagi prosiding undang-undang. Sekiranya FAM mahu membawa kes ini ke Mahkamah Timbang Tarasukan CAS, mereka perlu menanggung kos itu sendiri, jelas Hannah lagi. Badan Induk Bola Sepak Negara itu dilaporkan dalam proses membawa kes tersebut ke muka pengadilan dengan kos guaman tidak akan ditanggung pihak kerajaan. Dengan adanya pernyataan tersebut, tentunya banyak pihak yang beranggapan bahawa bola sepak Malaysia berada dalam fase yang memilukan. Semoga cepat pulih bola sepak Malaysia. Akhirnya sekian informasi kami buat.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.